Di antara perkara yang boleh membersihkan jiwa seorang lagi ialah banyakkan memuhasabah. Muhasabah ni Anda biasa sebutkan, kita orang Melayu kita pun sebut muhasabah, kita pun bahasa Arab pun sebut muhasabah. Muhasabah maksudnya menghitung dan mengira balik. Kita tengok balik dalam hidup kita ni, kita perhati balik benda-benda yang kita buat dalam kehidupan seharian. Ni di antara cara bagaimana nak bersihkan hati. Macam kita kan, kita duduk kejap, kita menung kejap, tengok jasad kita. Ada setengah-setengah orang, dia ambil album, dia muhasabah diri dia. Dia ambil album tu, dia buka album, dia tengok balik gambar dia sejak kecil dahulu, dengan buncitnya perut misal contohnya. Kemudian dengan apa dia, dengan bajunya selekeh, dengan itu dia tengok balik gambar dia semenjak daripada kecil. Kemudian sampai dia besar sampai hari ni, dia artinya dia muhasabah. Dia muhasabah. Waktu mana dia muhasabah tu, dia pun menyedari hakikat diri dia. Allah, aku ni dulu hina, sekarang Allah jadi mulia. Sekarang Allah memuliakan aku. Aku ni dulu susah, sekarang baru Allah mudahkan diri aku. Dia akan mula jadi demikian. Dulu aku ni teruk, tapi sekarang Allah dah bagi banyak dah nikmat yang Allah kurniakan padaku. Muhasabah, dia mula mengintai segala benda yang kita dapat dahulu sampai hari ni. Dipanggil demikian. Sebab tu dalam Islam ni, dia nak sangat kita muhasabah. Kalau kita dapat muhasabah diri, maknanya kita boleh recall balik cerita-cerita lama dengan tujuan untuk nak menginsafkan diri. Dia akan datang perasaan kesedaran dalam kehidupan seseorang. Yang ni penting lah. Muhasabah dengan tujuan apa dia? Nak suruh kitanya jangan berterusan. Kalau kita buat benda yang jahat, kita kata dulu teruknya aku, sekarang alhamdulillah Allah bagi pada dia aku ni, rasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun rasa syukurnya pada Allah. Kenapa dia? Allah bagi nikmat ini. Nikmat ni dipanggil nikmat yang besar dalam hidup. Kita boleh muhasabah, itu satu nikmat dipanggil. Siapa yang boleh banyak muhasabah, dia untung. Jangan hidup dalam keadaan dia tak muhasabah langsung. Dia tak memikirkan langsung perjalanan hidup dia yang lepas. Maksud memikir ni apa dia? Dia tidak dalam keadaan dia tidak kata dia memandang perkara yang lepas ini dengan tujuan untuk perjalanan yang akan datang. Dia akan syukur terus. Alhamdulillah, nikmat banyaknya yang Allah bagi pada diri aku. Alhamdulillah, ada kesedaran yang Allah bagi dalam hidup aku. Ni yang ni penting dalam hidup kita ni.